What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Full spoiler chapter 1183 dah pun keluar dan chapter ni bukan sekadar sambungan perang Elbaf tapi juga permulaan kepada salah satu flashback paling mengharukan, menyedihkan dan misteri dalam keseluruhan Final Saga. Dan yang paling mengejutkan, semuanya terkait dengan Gunko. So nak tahu apa yang berlaku dekat dalam full spoiler kali ni? Please stay tuned until the end of this video and jom, let's proceed with the content. Ikuzu Yarodomo. Chapter bermula dengan sambungan pertarungan antara Imu, Loki dan juga Ragnir. Imu bercakap dengan Ragnir seolah-olah hammer hidup itu sebenarnya sedang menunggu seseorang untuk membalas dendam terhadap dirinya sejak sekian lama. Ini sangat menarik sebab ia memberi bayangan bahawa Ragnir mungkin tahu sejarah sebenar dunia ataupun pernah terlibat dalam konflik zaman purba dulu. Loki pula jelas kepenatan tapi masih melawan sambil hairan dengan kekuatan Imu yang terlalu OP gila. Loki kemudian menggunakan teknik baru bernama Ragnajinheim di mana dua sambaran peti besar turun dari langit menghentam Imu, tapi Imu membalas menggunakan teknik Guramu ataupun Gram, pedang kemarahan yang diinspirasikan daripada pedang legenda Norse mitologi yang digunakan untuk membunuh naga Fafnir. Dan dekat sini Oda nampak macam semakin serius memasukkan elemen mitologi Nordik ke dalam Elbaf. Lepas tu, scene bertukar ke Western Village, tempat budak-budak gergasi sedang diculik oleh MMA Zaza dan Rimoshifu Killingham. Suasana memang kacau bilau. Giant yang baru sahaja diselamatkan sebelum ini sanggup abaikan nyawa sendiri demi menyelamatkan anak-anak dorang. Chopper sampai menjerit lah sebab transfusi darah mereka masih lagi belum habis. Tapi para ibu bapa gergasi tetap berlari walaupun tahu mereka mungkin akan mati. Dan masa ni, Sanji akhirnya muncul sambil nampak pelik dengan apa yang sedang berlaku. Oda jelas sedang set up battle besar antara Sanji versus Killingham untuk chapter akan datang. Tapi bahagian paling berat dalam chapter ni sebenarnya datang daripada Brook. Scene bertukar kepada kumpulan Straw Hat lain, Nami, Usopp, Frankie dan juga Jinbe yang sedang bercakap tentang Gunko. Brook akhirnya mengaku bahawa Gunko sangat mirip dengan seseorang daripada masa silamnya, seorang puteri dari negaranya dahulu, iaitu daripada kerajaan Esperia Kingdom. Tapi Brook sendiri keliru sebab kalau betul itu orang yang sama, umur dia sepatutnya sudah mencecah 77 tahun. Yang buat benda ni lagi seram adalah Brook mula bercakap tentang tiga personality Gunko. Satu personality asal dia, satu personality yang membantu Straw Hat melarikan diri dan satu lagi bentuk iblis yang sangat menakutkan. Brook kata semua itu terasa seperti tiga individu yang langsung sangat berbeza. Masa ni Nami mula syak bahawa Gunko mungkin sebenarnya dikawal oleh sesuatu. Dan jujur, benda ni terus menguatkan teori besar tentang Imu dan demonization dalam One Piece sekarang. Sebab sejak arc Elbaf bermula, kita dah tengok ramai kita berubah menjadi bentuk iblis atau seperti dirasuk. Jadi besar kemungkinan Gunko sebenarnya bukan lagi manusia sepenuhnya. Kemudian flashback Brook bermula dan serius, flashback ni antara benda paling cantik yang Oda pernah buat. 70 tahun yang lalu di West Blue, Brook muda diperlihatkan sebagai seorang lelaki yang sangat riang, suka menyanyi kuat waktu pagi sampai satu kerajaan menyampah dengan dia. Dia menyanyikan lagu Good Mermaid, lagu lawak tentang mermaid sambil seluruh penduduk suruh dia diam. Tapi dalam masa yang sama, ramai juga yang suka dekat dia sebab karisma dan personality dia yang gila-gila. Dekat sinilah kita diperkenalkan kepada seorang budak perempuan kecil bernama Shuri, puteri kepada Esperia Kingdom. Dan inilah bahagian yang buat ramai peminat terus teori bahawa Shuri sebenarnya Gunko. Shuri sangat rapat dengan Brook. Mereka menyanyi lagu Bing Sake bersama-sama sambil berjalan di bandar. Shuri juga membawa pedang di belakang badan dia dan sedang belajar swordsmanship. Dia ketawa dengan gaya yang hampir sama macam Gunko sekarang. Dan masa Brook menyanyi bersama dia, suasana tu terasa sangat damai dan sedih sebab kita tahu kerajaan itu akhirnya sudah hancur. Brook masa muda pula ternyata bukan calang-calang manusia. Dia merupakan Captain Ambush Squad dalam Battle Convoy Esperia Kingdom dan terkenal dengan teknik Flash Slash yang terlalu laju sampai musuh tak sedar mereka sebenarnya sudah pun dipotong. Oda akhirnya menunjukkan kenapa Brook dulu dianggap monster sebenar sebelum menjadi lanun. Hubungan Brook dengan keluarga di Raja Esperia juga sangat rapat. Dia bergurau dengan Raja Ruven macam adik-beradik sendiri. Malah openly mengaku dia sukakan Queen Candle walaupun wanita itu sudah berkahwin. Semua scene ini terasa sangat hidup dan lucu, tapi dalam masa yang sama sangat menyedihkan sebab kita tahu semua itu sekarang cuma tinggal kenangan.
Kemuncak flashback berlaku bila satu kumpulan gangster bernama keluarga Muron cuba menculik Queen Kendall. Semua orang panik sebab mereka fikir Queen dalam bahaya, tapi Brooke cuma senyum sambil cakap sesuatu yang betul-betul badass. Aku dah potong mereka semua. Kemudian scene tunjuk semua gangster tumbang seorang demi seorang dengan luka tebasan yang mereka sendiri tak sedar. Penduduk bandar terus menjerit menyebut nama teknik Brooke, Hanauta Sancho, Yaha Zugiri. Dan masa Queen Kendall keluar dari Opera House dengan pakaian putih dia, narrator terus menggambarkan dua bintang Esperia Kingdom, Queen Kendall dan Humming Brooke. Dan dekat sinilah chapter ini terasa sangat-sangat tragik sebab Oda sedang menunjukkan bahawa sebelum Brooke menjadi skeleton sunyi di atas kapal hantu selama puluhan tahun, dia pernah ada rumah, dia pernah ada keluarga, dia pernah ada kerajaan yang penuh dengan muzik, dia pernah bergelak ketawa dan orang yang dia sayang dan ramai juga yang menyayanginya. Dan sekarang semua itu mungkin kembali menghantui dia melalui Gunko. So that's all full spoiler yang kita dapat daripada chapter ini, dan mungkin nanti dekat dalam chapter review nanti kita akan didedahkan lebih banyak lagi perkara-perkara yang terdapat dekat sana. So guys, daripada full spoiler ni, apa pendapat korang? Dan yalah, dalam full spoiler ni kita masih lagi belum nampak kelibat Monkey D. Luffy. Mungkin dia masih lagi sedang makan, mengumpulkan stamina dia, sebab yalah dekat dalam sekolah tu pun dia dapat merasakan juga aura daripada Imu, dan dia tahu Imu ni bukanlah satu musuh yang dia boleh underestimate ataupun take it lightly. Dia kena buat bersungguh-sungguh, dia kena makan banyak-banyak kan, bagi badan dia katang, bagi badan dia full. Lepas tu bolehlah dia masuk balik dekat dalam medan perang untuk membantu Loki dan juga Ragnir. Dan kalau kita tengok juga, ada spoiler yang aku ada dapat daripada nakama kita yang lain yang mengatakan Imu nanti dia akan keluarkan satu serangan, dan serangan itu dapat ditank oleh si tupai tu kan. Nampak walaupun tupai tu macam comel kan, macam yalah macam tak ada apa-apa, tapi rupa-rupanya dia mampu untuk tank satu serangan daripada Imu guys. Ini bukannya level Shichibukai, bukan lagi level Yonko, bukan lagi level Gorosei, tapi level the one and only yang berada di atas takhta kosong tu guys. Dia mampu untuk tank guys. Jadi kat situ saja kita dah boleh nampak tahap kekuatan Ragnir ni macam mana. Tapi mungkinlah kalau nak biarkan Ragnir ni fight dengan Imu one by one, dia tak mampulah kan. Tapi memang kombinasi Ragnir dengan Loki ni satu kombinasi yang sangat-sangat solid lah untuk bertempur dengan Imu. Bahkan Imu sendiri mengakui, acknowledge duo gandingan mereka berdua ni macam mana ketika menentangnya. Tapi aku tak rasalah yang Ragnir dan Loki ni satu masa nanti Oda akan tunjukkan yang diorang ni mampu untuk mengalahkan Imu. Tetapi apa yang aku percaya adalah mereka berdua ni juga mungkin akan kepenatan, sama ada ditewaskan, dua-dua ni akan rebah dan betul muncul Luffy untuk lawan. Dan aku tak rasa Luffy akan lawan dengan Imu sampai habis. Aku merasakan yang mungkin Luffy akan memberikan satu tentangan yang hebat dan membuatkan Imu terpaksa menggunakan limiter dia ataupun terpaksa bertarung sampai habis tenaga dia, membuatkan masa dia tamat dan dia akan terus belah daripada Elbaf. Cumanya aku still merasakan yang plan dorang untuk datang ke Elbaf menculik kanak-kanak gergasi itu akan tercapai. This is my thought only. Sebab kalau dorang tak capai visi atau misi dorang ni kan, kita tak nampak any relation ataupun perkaitan yang membuatkan Luffy perlu pergi ke Marijoa. Sebab kalau tidak kan, Luffy akan teruskan misi dia mencari One Piece, mencari Laugh-Tale dan sebagainya. Ini pandangan akulah, membuatkan nanti peperangan akan teralih pula pergi ke Marijoa. Itu pendapat aku secara peribadi. Tapi mungkin korang ada pendapat yang lain, please leave your thought di ruangan komen di bawah. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content. Until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami bangga, kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti. Kami setia mengikuti.